Aku cari datuk-datuk. Hoi. Datuk-datuk pun demak. Datuk hak begitu dak geruk datuk. Dak geruk datuk tahu sebenarnya. Aku tak faham dak apa benda. Lah datuk. Maksud aku datuk tu datuk. Hak maksud aku tu bukan datuk tu. Datuk ni, datuk maksud aku ni, datuk hak dihadiahkan 2-3 pulau cucu tu. Oh. Datuk hak kena papah jalan tu hungik. Datuk macam tu. Kalau datuk macam tu daripada kahwin datuk macam tu, baik dia kahwin dengan pendatang asing tu. Beke-beke. Oh, yalah memang apa pasal apa. Kau menyokong sangat tu pasal kau pun ada iras-iras pendatang asing tu. Sungguh? Ada ke? Ada. Oh, ganah macam tu. Pasal ganas tu yang takut tu. Pendatang asing tu ganah. Kau kata ganas? Oh, memang ganah. Alah, bapak segala bapak. Ni, macam muka hero filem Hindustan Sanjay Dutt. Tu belum aku tarik lagu Hindustan lagi. Tarik. Kalau aku tarik, Jahunga main tujhe aaj savere. Ni. Okeylah. Tapi kan kau bukan macam Sanjay Dutt. Betul? Kau macam Papan Dutt yang orang tak main kau orang buang lah tepi. Dia berak dia anak kucing. Manga nampak Abang Bude tak? Yang kamu gegesa macam ni dia ngapa? Lah, Abang Bude dapat postcard. Abang Mat, Abang mau ke? Nampak Abang Bude? Abang Bude dapat postcard tau dari luar negeri. Luar negeri seberang laut tu. Seberang laut. Dari seberang laut seberang takir je. Jadi heboh betul lah. Dapat satu postcard tu. Postcard tu kalau bersih sangat tu. Teh makngal lebih mahal daripada postcard. Hello, ni dari seberang laut tau. Ni dari New Zealand. Hah? Dari New Zealand ke dari kampung New Zealand? Ambo, Mak Dere, mananya bahasanya dengki lah tu orang dapat postcard. Anak, kamu jangan pedulikan Mak Dere tu, kamu baca kuat-kuat anak, Mak Angah nak dengar. Boleh ke baca ni orang punya? Alah, Mak Angah bagi izin. Tadi kau memang dah baca, kau tak mana tahu datang dari New Zealand. Baca. Building. Saya dapat elemen ini dari Mami di Penang. Dengar tu. Tidak lama lagi, saya akan datang ke Kuala Lumpur. Datang. Itu bukan orang putih lah tu. Itu seberang. Rindu rasanya bila teringat masa dulu. Oh yeah. Di sini sekarang musim bunga. Seronok kalau Building dapat bersama menikmati udara segar dikelilingi dengan bunga-bunga yang berwarna-warni. Sampai jumpa lagi. Tata! Ayo. Anak, kena apa baca macam itu? Sebab orang putih cakap macam itu. Ini betul sangat pada dia. Pasal orang putih tu dia belum kena sambal belacan. Besok kalau dia kena sambal belacan baru betul lidah tu. Baru dia nyebut betul. Postcard ini dari siapa? Dari Mak Angah dah tahu. Ini mesti daripada Lady Diana. Yang baru bercerai dengan Putera Charles tu. Mungkin tidak. Mungkin tidak. Betul Makna, mungkin tidak. Siapa Abang Budin tu kalau Lady Diana nak kat dia? Abang Budin dan Lady Diana. Jauh panggang dari Epi. Kalau Buding itu bukan Epi lagi, tapi Erang Hengus. How far from here to Lady Diana's place? It's very far. Okay. Tapi aku pelik lah. Macam mana? Takkan memang tak logik. Lady Diana hantar dekat Budin. Aku yang comel macam Val Kilmer pun, handsome macam Richard Gere ni pun tak ini pula yang Budin tu. Ini bukan Lady Diana yang macam Mak Angah cakap tu. Ini dari seorang Mak Saleh nama D. Oh, D siapa? D Dolmat Dingus ataupun D Halias.
Kamu ni apa nak merepek je Mak Over? Mana ada orang jantan nak rindu dengan orang jantan? Dia alias tu perempuan. Tu yang alias tu? Alias bapak dia. Di ni memang orang perempuan pakai nama dia. Memanglah perempuan pakai D tu macam Diana tu. Lagi satu yang pakai ni ada ni dinosaur pakai D. Dinosaur ni dia pakai. Dinosaur dia pakai D. Tapi D takkan D. Tapi memang Diana lah kan. Takkan dia D tu Nikki kan. Takkan Nikki Taylor. Bukan Elizabeth Taylor. Dan bukan juga Ahkah Taylor. Bukan. Ni Mak Deri. Kamu cuba fikir. Itu nama-nama orang putih dah. Jadinya Budin dia ada makwa orang putih. New Zealand jauh tu. Jadi nak kahwin orang putih dah ni. Tak boleh Budin nak kahwin orang putih. Abang Long keluar cepat Abang Long. Tak boleh jadi. Tak boleh cukup. Tak sempat cukup ya. Ada pukul. Abang aja. Ni Abang Long Budin ni dah ada makwa orang putih nak kahwin dengan orang putih. Tak, yang kali kamu dengki pasal apa? Lah, siapa pula yang dengki? Ni bukan soal dengki Pak Busu. Tapi apalah istimewanya orang putih tu berbanding dengan anak ni? Apa orang putih tu ada, anak tu ada tau? Memang ada. Aku kan, kau cakap dari istimewa malas lah. Kau ada satu lah. Cukup pun tengok. Istimewa orang putih tu pasal dia nya putih, itu istimewanya. Kalau Budin tu kahwin dengan orang putih, lagi istimewa pasal anak dia keluar besok putih-putih. Tak ada lah macam kamu. Lah, Pak Busu ni. Kenapa? Anak bukannya nak kat Abang Budin tu. Anak tak siur lah dengan dia. Ni, Abang Budin ni sekarang bukan nak kahwin dengan orang Melayu berkulit putih, tapi nak kahwin dengan orang putih. Abang Long cuba fahamlah sikit. Si Budin nak kahwin dengan orang asing, orang putih. Bahaya Abang Long dah sehatkan dia. Nanti masalah. Nanti aku sebagai tua ni khabar pada kamu tu terang lah. Abang kamu tak cakap tadi orang Dah putih. cakap dah. Tidak lah, orang putih luar ni. Ni nak beritahu kamu ni. Aku tak gemar perkara, tapi sekarang ni aku boleh kena aku ni. Mau Mak Deri ni akan nasihatkan dia. Aku tak benar kau nak naik biar aku naik dulu. Kau kamu nak. Kan orang putih? Orang putih. Orang putih tak nak kaki. Orang putih tak nak kaki. Ni, aku heran juga. Apa ni Mak? Apa Budin, pengeras apa Budin pakai tu boleh budak Mak Saleh tu syok hari tu. Itu aku heran tu pasal apa? Aku ni bapak segala handsome pun tak ada orang nak. Aku baru saja nak tackle hero-hero Nustan. Dah Budin boleh puan Mak Saleh dah. Jadi mesti ada pengeras. Mari kita tanya Budin. Hello. Pengerasnya kan? Anak rasa buah keras atau kaki meja yang keras ni? Ada hati nak kahwin dengan mem. Abang Mat. Muka Abang Mat tu kan bukan macam Antonio Banderas tau. Apa? Tapi ala-ala Tong Beras. Ni, Apa? Abang mau apa? Apa? Perasan macam hero Hindustan. Mem. Macam orang hutan ada lah. Macam orang hutan lagi bagus makan Tahu kamu. tak nak mana yang cocok dengan abang-abang benda ni. Kalau anak, ni sikit tak siur. Ana, ingat kami syok ke Ana sikit. Kami lah lagi banyak tak syok ke Ana. Lawak. Wah, Comel ke main? Apa yang lawak? Tulisan dia? Tak, step. Inilah stand luar negeri. Orang tu lawak. Hantarlah main. Aku tak sangka betul. Setelah 10 tahun. 10 tahun aku tak tengok muka dia tu. Dia tinggalkan aku pun tinggalkan dia. Kami berpisah. Tiba-tiba duk tak duk tuk. Suai. Main postcard ni. Kantor dia mana? New Zealand. Tu nampak ada korang kiwi tu. Burung kiwi. Burung ni buat kiwi kasut ni. Burung kiwi tu cok dia. Sangat dia burung belatuk lah. Burung kiwi. New Zealand punya. Semalam dia hantar abang, aku dapat surat ni tengah. Malam tu dia telefon aku. Cakap orang putih. Orang New Zealand. Aku pegang telefon dia cakap,
Puan tahu lah mana ketiga putih. Aku lah. Aku buka radio. Radio 4. Orang putih ya. Aku letak kat telefon. Dia cakap kat radio. Orang putih. Oh, pandai. Dalam surat ni dia kata 2-3 hari ni nak main jumpa aku. Oh yang tu aku tak boleh nak tidur tau. Ni set je. Dah hot ni lah. Hot muda cerita semua ada gawan-gawan hot ni lah. Gawan? Marka. Ni lah. Oh, bagus. Dia ni tak milih orang. Bukan macam perempuan lain. Walaupun aku ni handsome, macam Brad Pitt. Bukan budak Pitt, Brad Pitt. Dan berbudi bahasa, setia. Tapi aku tak berharta. Dia pilih juga. Bukan macam orang lain. Jalan. Pilih yang ada harta. Ini betul lah. Boleh buat bini ni. Ini pandai lah aku ceritakan. Yalah Abang Budin. Habis tu takkanlah kekasih-kekasih Abang Budin tu nak hidup dengan ketampanan macam Brad Pitt Abang Budin tu, dengan kesetiaan Abang Budin tu. Dah tentulah perempuan-perempuan tu nak hidup dengan duit ringgit, tahu tak? Inilah dia perempuan Malaysia kita ni, orang Melayu kita. Tak ada benda lain dalam kepala dia. Penuh dengan orang panggil mata kepitisan semua ni. Kepitisan tu apa? Mata duitan lah. Mata duitan. Orang panggil mata keduitan, materialistik. Sebab tu cinta orang Melayu dia pun cinta plastik. Cak api lahnya lo. Tak semua perempuan Malaysia macam tu tau. Okey. Kalau tak semua perempuan Malaysia macam tu, okey. Lah ni mari kita nikah. Kita nikah. Tak nak. Anak tak nak kami dengan Cipon. Inilah contohnya hari ni. Kalau ada orang baik macam aku, lawas sikit-sikit harta tak ada tak save. Kalau mari orang tua perut boya buji. Dari sudah pun pandai kau berkebal. Asal kau duit banyak, hak tu dia pilih dulu lah. Tak semua perempuan Malaysia macam tu lah. Walau apa pun, kami tetap perempuan Malaysia tau, bukan perempuan asing. Semua perempuan dalam dunia ni serupa. Ada yang tu. Ada perasaan. Maksud aku perasaan sombong, bongkak. Ego. Jangan ada orang belah tinggal. Semua macam tu, tetapi tidak semua macam tu. Yang luar negeri, contohnya di bagus orangnya. Memang tu orang kat sini tak nak dengan abang-abang dua ni. Jangankan pandang, jeling pun tak lalu tau. Malah tak nak dengan abang-abang ni. Sudah. Ni apa? Dia tu kena campur ke abang? Tiba-tiba main marah orang pula abang. Mungkin tak tahu anak lo ni. Campur apa duk gila ke mak banglo. Mak banglo yang ada banglo? Mak bangla duduk dalam banglo sewa lama-lama. Mana anda? Hari tu masalah bola hari tu Bangladesh mari tu. Apa? Pukul 4.30 hari pintu pagar tu stadium kat Bangla tu. Pakai baju putih, luar putih. Aku tengok lah tu. Dia seorang Tina Melayu. Bangla! Tekok. Halo. Balik jalan jauh. Halo. Main kau? Sangka ya? Iyalah. Budin. Apa dia? Ya, awak habis lah. Apa dia aku dah ada sini ni? Pak Busu, Madras, Maudo, semua cari awak lah. Apa ni? Go. Apa ni? Apa peluang? Tak, ni apa pasal ni main-main marah saya? Ni apa salah saya? Janganlah butuh saya tahu saya tak nak kerja. Apa salah saya? Apakah salahkan mami saya melahirkan saya? Tidakkan saya? Mami kamu tak kena mengenal dalam hal ni tu. Kamu kena cermin diri kamu tu. Tengok cermin tu. Salahkan diri sendiri. Kamu dah tak ada kerja. Kamu curi kerja sok kabel lama aku. Bertimah habis sok kabel lama ni. Curi je. Ni hotel ni. Habis. Jangan hotel ni aku tak habis lagi minum dah habis ambilnya. Lepas sekarang ni dapat perempuan sulit orang luar dah. Perempuan sulit ni. Pak Bosu jangan hina saya sahabat saya. Sulit? Apa ya? Tak puas lagi
lagi tak cukup lagi duk hina dia daripada dulu sampai kali ni. Itu yang dia jadi macam tu bengong tak terkali pasal orang hina. Sorry ni, aku terpaksa tegar biar ada bahaya sikit. Yang dia tuduh dia ada perhubungan sulit dengan siapa? Dengan siapa dia? Saya dengan Hari tak ada sulit mana-mana Memang dengan dia memang tak ada sulit. Tapi dia memang ada hubungan sulit. Atau postcard kamu yang untuk melepaskan kerinduannya tu. Siapa dia? Ceritakan. Hai. Wah, ada perempuan hantar postcard kah? Iyalah. Nih, Bude, cantik yang hantar Rahman satu. Kamu Rabi, kamu berdua ni aku hantar kamu ke buang negeri kamu tahu tak? Hai! Kata sangat. Sampai macam tu sekali Pak Bosu. Pasal postcard satu ni pun nak lempar saya dengan duit pergi luar negeri. Apa ni? Ni apa? Saya baru dapat satu postcard. Semua dah melantah. Semua dah melantah. Siapa? Ni mula-mula memanglah kawan-kawan dulu, lepas tu lama-lama kau kawan. Lepas ni macam ni, mula ada syok kat dia, syok. Lama-lama syok kat dia. Lepas tu kahwin macam kawan dulu. Kena ingat kau ni, kahwin dengan dia paling susah. Pasal tengok kawan apa yang kawan yang sana lah. Penang panggil ni, abang mai tengok bini saya orang putih. Lah ni apa jadi? Lo naik turun mahkamah pasal apa? Bini bawa anak balik luar negeri. Macam mana? Fikir tengok. Yang duk berlawan orang tua pasal apa ni? Wajak orang tua. Kamu ni tak baca tak khabar. Khabar dah balik sana kemari gila lepas tu pergi sana. Kidnap anak lah apa lagi. Kamu kat sini boleh kau bantu orang sana mara minta tolong kamu. Kalau kat sana tu macam mana cara kau belanja? Ni apa orang cakap ni? Sana pun dia boleh jual botol kosong dah. Sana dia tak boleh jual tu dia ada botol kosong ke sahabat lama kata laku orang tak faham cakap lah. Solat khabar lama orang tak tahu. Sana tak boleh jualnya nanti dia sendiri ni dia yang kena jual. Sana kan kau orang dah pesan dah jangan terpikat dengan si hidung mancung dan mata biru. Apa semua salah? Apa salahnya? Salahkah aku buat tu semua? Ni, tapak. Lepas dia kahwin, dia pun jadi macam dia orang lah, mata biru ni, kulit tukar putih apa. Saya pun mau ikut dia pergi. Mari kita pergi sekarang juga pikiran. Apa mata biru apa? Oh, kumpulan wing buat mata biru hitam buat itu. Sebenarnya mata biru tu jangan salah faham. Kau tahu, mata biru tu sebenarnya dia orang taruh kontak point. Sorry. Kontak lain lah. Alah sama lah, ada kontak semua, sama aja. Ni tapi mu dua orang boleh jadi macam mata biru juga. Kalau kontaknya dengan penembak dua-dua jadi mata biru. Nak tumbuk orang. Dia tahu tumbuk dia saja. Kita ambil tumbuk dia tak tahu. Salahkah semua ni? Yes. Memang salah Abang Budin. Apa? Dalam Malaysia ni dah tak ada perempuan lain ke? Kalau Abang Budin tak nak perempuan Melayu, perempuan India ada. Perempuan Cina kan ada. Abang Budin, walaupun kita ni hidung tak mancung. Hidung mancung macam semua. Ni tak cukup, dia orang nak Pinocchio punya. Daun sekali. Lepas tu rambut kita ni hitam. Mata kita ni tak hijau, tak biru. Tapi Abang Budin apa kurangnya? Kita ni lebih bersopan santun, berbudi bahasa, lebih faham adat resam orang Malaysia. Bukan macam sesetengah perempuan asing tu. Mereka tu terlalu sosial, bebas bergaul dengan siapa pun. Tengok. Hang dari dalam kedai tak tahu apa. Hang main bagus main. Dia pada nak aku. Bagus kalau aku buang kedua aku. Bukan nak tuju aku pun hantar. Baiklah, aku nak cerita sebenarnya macam ni. Tak payah.
Ana dah cerita semua pada Lucy. Lucy faham. Abang Budi, Lucy tak marah. Lucy kan ada. Lucy sedia. Apa yang hang sedia jadi isteri saya? Awak tak buat dari dulu. Kalau awak dari dulu, takkan senang aku. Tak payah aku cari jauh-jauh. Lucy ajar fikir tengok aku dapat postcard satu tu pun mereka punya duk bising macam nak perang. Dah maaf lah aku nikah dengan hang. Satu Malaya harang tau. Abang Budi, jangan teruskan. Lucy sudah nak gelak tau. Abang Budi. Ini apa lawak? Lucy bukan nak jadi isteri Abang Budin lah. Lucy kan ada. Lucy sedia tolong Abang Budin buat keputusan. Itu saja. Abang Budin ni sendiri perasan. Dah. Jadi hang tak mau dengan gua. Rancangan ini telah divideokan di hadapan penonton di Studio Cinematic.